Kalau nak jadi temuan kita ni ke adik kakak, berpuluh-puluh tahun ataupun separuh hidup kita tak berjumpa, akhir sekali boleh jadi temuan, akhir sekali boleh hidup sekali, akhir sekali boleh hidup di dalam keluarga yang sama. Adapun kalau tak ada nak jadi temuan kita adik kakak, berpuluh-puluh tahun kita duk bergawe sekalipun, kalau bukan temuan, tetap tak jadi pasangan hidup adik kakak. Tapi seorang ni adik kakak, dua orang ni lelaki dan perempuan. Mereka ni adik kakak tak berjumpa lebih kurang 50 tahun, separuh hidup dah. Lelaki ni adik kakak, nama dianya Profesor Datuk Dr. Muhammad Zam Kasim, umur 81 tahun. Manakala seorang wanita ni adik kakak dia namanya Azizah alias, umur 77 tahun adik kakak dia Katanya mereka berdua itu saat ni duduk di kawasan Bandar Rembau. Tak tahu jugalah Rembau ni duduk mana, Indo ke Malaysia ke wallah alam. Kalau adik kakak tahu, cuba goyak di dalam komen kita mari adik kakak dia. Jadi sebenarnya adik kakak, mereka berdua ni dah, di antara lelaki dan perempuan, mereka berdua ni pernah dok kena ping-pang gimari dah zaman ngaji dulu adik kakak, 50 tahun dulu. Tapi ketika tu bukan jadi temu Akhir-akhir sekalinya hak perempuan pergi menikah lain, hak lelaki pergi menikah lain. Maka adik kakak, lelaki saat ni adik kakak dia kerja dia selaku pensyarah ataupun acan dari salah satu universiti, dari salah satu mahawicalai. Tak jumpa dengan wanita tu saat ni tu adik kakak dia Allah, 50 tahun dah adik kakak dia Tapi siapa nak seka ke adik kakak, tiba-tiba satu ketika cucu Hak Azizah Aliyah saat ni pergi mengaji dengan lelaki itu saat ni dalam mahawicalai. Pergi mengaji mari susu akhir tahu katanya tok hak anak murid dia tu adalah bekas orang kenal hak acan dia. Oh, tak jumpa lama dah adik kakak dia Tapi ketika tu jamin tekah cucu dia duk mengaji tu ke adik kakak, tak ada pihak nak seka dah lah kata nak boleh jumpa dua orang tu. Maka adik kakak pada beberapa bulan yang telah lepas baru ni, isteri hak Satracan ataupun Profesor Datuk Dr. Muhammad Zam Kasim ni adik kakak telah meninggal dunia. Meninggal dunia gapo dah adik kakak dia cucu hak perempuan tu saat ni, hak Azizah saat ni ada berhubung pergi mari. Akhir-akhir sekalinya adik kakak, acan hak cucu seorang wanita itu saat ni boleh mari menikah kahwin dengan tok dia yang bernamanya Azizah. Dua-dua orang tu adik kakak tak berjumpa 50 tahun dah. Dekat dengan separuh hidup dah, lebih daripada separuh hidup dah adik kakak dia Tapi adik kakak dia dengan tak suka-sukanya, dan setelah mana isteri hak datuk saat ni, hak Satracan saat ni meninggal dunia, cucu dia ni buat kira mari boleh menikah kahwin ketika lelaki itu saat ni umur 81 tahun dan juga wanita itu saat ni umur 77 tahun adik kakak. Tu dia. Jadi boleh mari hidup sekali semula dengan tak suka-suka 50 tahun tak berjumpa. Lepas tu cucu dia pergi mengaji, tak tahu juga kata acan dia dengan tok dia tu pernah duk kenal mengenal pergi mari dah dulu. Tapi susah akhirnya adik kakak boleh tahu dan akhir sekalinya boleh menikah kahwin pergi bersama adik kakak mereka berdua itu saat ni. Sebab tu lah nak royak katanya orang kita dah jadi temuan, walaupun kita dah menikah kahwin sekalipun, kalau akhir hayat kita boleh jadi temuan, tetap kita jadi temui adik kakak. Sebab tu nak royak kepada adik kakak, tak usah dah habis semangat lah kalau kita tak ada temui lagi pada ketika ni. InsyaAllah satu hari nanti Allah siap sedia tiada temui kepada kita. Tahu mana adik kakak, akhir-akhir sekalinya tu hebui temui kepada kita dengan orang yang kita tak suka-suka kata dia tu nak jadi temui dengan kita. Ataupun ada setengah pada setengah ni tak say demo tu adik kakak benci cekak juga Akhir-akhir sekalinya boleh jadi temui dengan demo tu pun boleh jadi adik kakak. Tidak ada sesiapa nak boleh tahu kata siapakah temui yang sebenar dengan kita adik kakak dia.